Nabi pernah tanya pada para sahabat, wahai sahabat, siapakah orang yang muflis? Orang yang muflis ni, ya Rasulullah, orang yang tak ada duit lah. Macam kita mungkin orang tu kena sitos ke, blacklist ke, kan kita kena tarik ke, rumah kena sita ke. Nabi kata bukan, orang muflis adalah orang yang datang kepada mahsyar membawa pahala amalan yang sangat banyak. Amalan umrah, haji, Quran, zikir, semayang, AJK surau, macam-macam lah dia buat amalan dia. Tapi semua amalan itu berpindah kepada manusia lain. Apa sebab? Kerana semua amalan kita ni berpindah kepada manusia yang kita pernah umpat, yang pernah kita sakiti, yang pernah kita berhutang, yang pernah kita ambil hak dia. Dan kita kena bagi amalan baik kita ni pada orang. Dan bila contohlah kan dah habis amalan dah kita bagi ni, ada lagi berlambat orang yang nak menuntut hak pada kita. Tapi pahala dah habis dah ni. Apa nak kena buat? Kita kena ambil dosa-dosa diorang yang diorang pernah buat, yang dosa kita tak pernah buat pun. Tapi kita kena tanggung. Kita tak pernah meminum arak, tapi menanggung dosa arak. Kita tak pernah berzina, kita kena tanggung dosa zina. Ambil dosa-dosa dia untuk kita tanggung. Dan akhirnya, dimasukkan ke dalam neraka. Bukan tak buat amalan masa dunia, buat amalan, duduk masjid, berzikir, baca Quran, sedekah. Tapi kenapa akhirnya ke neraka? Kerana dia tidak menjaga hubungan dia dengan manusia. Peringatan untuk kita semua, untuk sama-sama kita jaga juga hubungan dengan manusia.